Pernah tak anda pandang pokok tinggi dan terfikir, macam mana ya makanan dari daun dekat puncak tu boleh sampai ke akar yang jauh kat bawah tanah? Atau, pernah tak perasan titisan air dekat hujung daun waktu pagi? Hari ni, kita nak bongkar kehidupan rahsia tumbuhan, sistem-sistem hebat yang tersembunyi betul-betul depan mata kita. Okey, kita semua tahu daun ni macam dapur untuk pokok kan? Dia masak makanan guna cahaya matahari. Tapi persoalannya, macam mana makanan tu nak dihantar dari dapur di atas ke semua bahagian lain, terutamanya akar kat bawah tu? Ibaratnya macam kita cuba hantar makanan dari tingkap paling atas bangunan ke tingkap bawah tanah tapi tak ada lift. Jadi, macam mana pokok buat kerja ni? Nah, jawapannya ada pada rahsia pertama kita hari ni. Tumbuhan sebenarnya ada lebuh raya dalaman dia sendiri, satu sistem penghantaran yang super canggih dan ia dipanggil translokasi. Senang cerita, translokasi ni macam servis penghantaran makanan dalaman untuk pokok. Cuba bayangkan, daun tu macam restoran yang tak henti-henti masak. Translokasi ni pula ialah abang rider yang pastikan setiap bahagian pokok dari pucuk yang baru nak tumbuh sampailah ke hujung akar dapat bekalan tenaga yang cukup untuk terus hidup dan membesar. Dan kargo yang dihantar tu bukan setakat gula untuk tenaga je tau. Tumbuhan ni hantar juga pakej-pakej lain, contohnya asid amino yang jadi bahan binaan untuk badan dia. Dan yang paling best, dia hantar hormon yang berfungsi macam mesej WhatsApp untuk bagi arahan pada bahagian lain macam, okey, sekarang masa untuk berbunga. Atau, hey, tumbuh lebih tinggi lagi. Canggih kan? Okey, kita dah tahu apa yang bergerak. Sekarang persoalannya, macam mana pula semua ni bergerak? Proses ni bukan pasif tau. Dia tak jadi sendiri. Ia perlukan banyak tenaga, satu perjalanan yang sangat aktif. Okey, ceritanya macam ni. Lepas gula dah siap dimasak kat daun, pokok akan guna tenaga untuk pam gula tu masuk dalam satu saluran khas nama dia phloem. Fikirkan macam ni. Bila kita masukkan banyak sangat gula dalam air tu jadi pekat kan? Jadi, bila dalam phloem tu dah penuh dengan gula, air dari kawasan sekeliling akan tertarik untuk masuk sekali. Bila air dah masuk, ia akan cipta satu tekanan yang sangat tinggi. Tekanan inilah yang akan tolak air gula tu bergerak ke seluruh bahagian pokok. Bijak betul. Macam ada sistem paip bertekanan tinggi sendiri. Selesai bab penghantaran makanan, jom kita beralih ke satu lagi misteri. Misteri waktu pagi. Anda bangun, jalan-jalan kat luar. Nampak titisan air yang berkilauan dekat hujung-hujung daun. Dari mana datangnya air tu? Mesti ramai antara kita akan terus kata, oh, tu embun lah. Tapi betul ke itu embun yang terbentuk dari udara sejuk? Atau mungkinkah titisan air tu sebenarnya datang dari dalam pokok tu sendiri? Jawapannya, ia adalah gutasi. Ya, bukan embun. Sebenarnya, air tu macam terbersin keluar dari pokok. Macam ni, pada waktu malam, akar pokok akan terus serap air dari tanah. Kadang-kadang, air yang diserap tu terlalu banyak sampai tekanan dalam pokok jadi sangat tinggi. Jadi, untuk lepaskan tekanan tu, pokok akan tolak air yang lebih tu keluar melalui lubang-lubang kecil yang khas dekat hujung daun. Jadi, senang je nak bezakan. Gutasi ni air dari dalam pokok yang ada sekali dengan mineral-mineral terlarut. Embun pula air dari luar, dari wap air kat udara yang jadi cecair. Nampak macam sama, tapi puncanya lain sama sekali. Baiklah, kita dah tengok macam mana tumbuhan uruskan sistem dalaman dia untuk makanan dan air. Sekarang kita nak lihat macam mana sistem yang sama ni bagi tumbuhan satu lagi kuasa hebat yang memang luar biasa, iaitu kebolehan untuk jadi tukang cuci alam semula jadi. Proses yang sangat hebat ni dipanggil fitoremediasi. Ia pada asasnya adalah cara alam gunakan tumbuhan sebagai adiwira untuk bersihkan persekitaran kita. Tumbuhan-tumbuhan ni ada kebolehan untuk serap bahan kimia berbahaya dari tanah dan air. Seolah-olah dia ni penapis air semula jadi yang hidup. Dan ini bahagian yang paling menakjubkan. Tengok ni bunga matahari yang cantik tu. Siapa sangka dia sebenarnya mampu sedut logam berat yang toksik macam arsenik terus dari dalam tanah. Keladi bunting yang kita nampak terapung atas air tu pula, dia bertindak macam span, serap merkuri. Mereka ni semua wira alam sekitar yang kita tak pernah sanjung. Jadi nampak tak kaitannya sekarang? Inilah poin yang paling penting. Sistem paip dalaman yang sama tumbuhan guna untuk hidup
untuk makan, untuk minum. Itulah juga sistem yang bagi dia kuasa untuk pulihkan planet kita. Kuasa untuk kelangsungan hidup dia, pada masa yang sama, menjadi kuasa untuk menyembuhkan bumi. Hebat kan? Jadi lain kali bila anda nampak mana-mana tumbuhan, tak kiralah pokok besar atau rumput kecil, ingatlah semua kuasa hebat yang tersembunyi di dalamnya. Dan ini buat kita terfikir kan, agaknya apa lagi rahsia-rahsia luar biasa yang masih tersimpan dalam dunia tumbuhan yang cuma tunggu masa untuk kita temui. Sesuatu untuk kita renungkan.